Assalamualaikum. Bersama saya Abdul Razak bin Ismail sekali lagi. Di depan saya ni Abang Ali. Abang Ali tadi ada masalah pendengaran kan? Bekas tentera ni, Amir ni orang banyak jasa pada nusa, bangsa, negara dan agama ni. Okey. Abang Ali, setelah kita buat terapi tadi dengan Firo 69 dengan menggunakan krim ni, ada jarak saya cakap ni ada dengar tak sekarang? Clear ha? Boleh dengar dah. Sebelum ni dia sama-sama. Alhamdulillah. Jadi kita guna dengan krim ni tadi kita buat terapi. Jadi krim ni adalah Firo 69. Firo 69. Jadi ada perubahan yang kita buat lebih kurang 10 minit tadi. Kan? Rasa macam mana? Ada rasa seronok ke? Rasa terharu ke? Rasa nak cerita dekat kawan-kawan ke? Macam mana? Memang kalau kita kata cerita betul lah kan. Jadi bermakna memang seolah-olah kita macam nak kembali biasa tu dah lah pasal dalam masa terdekat ni kan. Tapi alhamdulillah boleh bercakap. Boleh bercakap. Ni kira lebih kurang jarak 4 kaki pun dah boleh dengar dah, alhamdulillah. Dia memang kita boleh tahu yang mengatakan ni percakapan ni, suara ni kita berubah sebab kita bercakap. Kita tak macam dengan awal tu kita bercakap, memang macam kita ni apabila telinga kita sumbat, kita bercakap, dia jadi macam kita ni orang panggil roslong, macam Begong. kita cakap Tak puas. tak ni kita rasa awak kita bercakap ni apa lain. Tapi apabila Buat terapi ni. Ni kan kita rasa macam kita cakap ada perubahan. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Macam tidak, saya kena tanya, saya cakap ni betul tak? berubah ke macam dengan awak belai ni, tapi apabila ni baru dia seolah-olah macam dengan dia ada sikit kembali balik. Cakapan tu. Nikmat tu mai balik dah sikit-sikit. Ada sikit lah. Tapi buat masalah ni lah. Ya. InsyaAllah macam tu lah. Ya. Macam saya kena cerita betul lah kan. Ya, betul. Dia boleh pengakuan katakan ikhlas. Sebab kita yang alami, kita yang Bukan rasai. kita ada nak pakat-pakat. Betul. Ini tak betul Tuhan. Ya. Tipu berdosa masuk neraka. Kita kena cakap betul lah. Betul. Macam saya suka cakap macam tu lah. Baik, faham. Orang surau. Jadi yang di luar sana nak tahu apa tu keajaiban yang Allah letak pada Firo 69 ni, manfaat dia, boleh hubungi Abang Ali, phone number 011 10 612 805.